Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ni aku nak bagi tutorial sikit macam mana korang nak bleeding angin brake ni untuk keluarkan angin tanpa memerlukan dua orang. Korang seorang pun boleh buat job buang angin dalam sistem brake. Untuk buang angin dalam sistem brake ada bermacam cara yang korang boleh follow dan gunakan. Cara yang paling biasa, seorang kat dalam pumpkan pedal brake dan seorang lagi dekat luar ni buka dan tutup punat caliper tu untuk buang angin. Itu salah satu cara. Ataupun boleh juga menggunakan mesin dekat atas pump tu, dia akan tekan untuk tolakkan minyak brake, dan seorang tu sama juga dekat caliper ni untuk buka punat dia untuk keluarkan angin. Kalau korang tengok di YouTube pun ada bermacam-macam cara lagi lah. Untuk tugas bleeding angin brake hari ni aku seorang je ada. Macam mana nak buat kerja, aku menggunakan tools yang kita boleh beli di pasaran lah. Banyak terdapat di pasaran, boleh beli online ataupun pergi ke kedai-kedai hardware yang berdekatan. Okey, ini barang dia guys, dalam kotak merah ni macam James Bond ni. Okey, buka. Ini dia guys, handheld vacuum pump. Ni barang utama dia, pump ni. Pump ni dia akan generate vacuum, dia akan sedut angin daripada caliper tu dan keluarkan, kita akan bleedkan angin tu lah, kita akan keluarkan melalui nipple bleeding brake tu. Ni pump dia, ini tangki reservoir dia, kat sini dia ada hose lah, dan dia ada juga connection lah, sebab kadang-kadang nipple bleeding ni tak sama saiz antara kereta, dia boleh guna ni. Ambil ni kotak ni, reservoir ni, masukkan dia punya getah ni, kemudian ambil penutup dia yang ada macam ni. Ini to pump, hose ni akan pergi ke pump. Satu lagi cucuk dekat pump ya. Okey, dah. Kemudian dekat dalam ni masukkan hose ni juga satu. Okey, dan yang hujung ni masukkan hose ni lagi satu. Okey, yang hose ni nanti dia akan pergi ke punat caliper lah. Lepas dah pasang semua hose, pastikan getah ni flat lah, kita masukkan, kita ikatkan pada penutup dia ni. Dah. Tengok balik. Pump, hose pergi ke sini, tu pump. Yang ini satu keluar dan hose kat dalam tu kena ada lah. Okey, ini saja alat yang aku gunakan. Untuk proses terusnya, kita akan buka punat ni lah, punat nipple ni. Kalau ada getah ni kita buka kan, masukkan spanner dulu, siap-siap standby, masukkan hose. Selepas tu kita akan pump dah lah ni. Pastikan tong ni duduk kat sini lah, jangan terbalik macam ni, biar dia menegak macam ni ya. Perhatikan dekat sini lah, dia akan createkan vacuum apabila korang start pump. Pump dia, pump. Okay. Dalam lebih kurang antara 500.5 pressure dia, korang boleh stop. Dan korang tengok pula jarum ni, kalau jarum ni ada turun, maknanya sambungan dekat sini ada bocor dan korang akan dapatkan bubble keluar. Kalau macam ni tak ada bocor lah, sebab jarum dia maintain pressure. Okay. Selepas dah ada pressure tu, korang buka lah, buka sikit je, jangan buka besar sikit je. Pastikan bubble tu keluar dan pressure ni akan drop. Pump lagi. Korang nampak bubble keluar kan? Dan vacuum pun akan turun dan minyak yang bersama dengan bubble tadi akan masuk ke dalam kawasan ni. Boleh tengok lah, bubble keluar kat dalam ni. Okey, dan proses ni korang repeat lah, repeat. Korang boleh tutup dulu, pumpkan lagi dan buka balik.
repeat lah proses ni seterusnya sehingga tak ada bubble lagi dalam sistem brake korang. Okay, semasa bleeding tu jangan lupa ya, jangan lupa top upkan minyak brake dekat tangkung utama ni. Kadang-kadang bila berlaku macam ni, sebenarnya ini bukan bubble dari dalam ni tau. Bubble ni adalah daripada minyak yang terkumpul kat sini tadi. Minyak tu turun, dia akan sedut balik. Okey, selepas dah siap, dah tak ada bubble, kerja untuk bleeding brake korang dah settle. Macam tu saja guys. Siap. Itulah tadi guys sedikit seberringkas tutorial macam mana aku bleedkan sistem brake ni. Walaupun cuma aku seorang je yang buat kerja, dengan gunakan alat ni insyaAllah kita boleh buangkan angin dalam sistem brake. Tak perlu 2 orang bekerja, seorang pun boleh siapkan kerja. Mana dah dapatkan pump ni, aku akan updatekan dalam link nanti, ataupun aku akan letakkan caption kat sini lah, korang boleh beli kat sana. Ok, aku harap tutorial kali ni bermanfaat lah, bermanfaat untuk korang. Cuba faham boleh komen kat bawah, dan jangan lupa like dan subscribe. Bye.